Pembelajaran sebelum ini, murid-murid telah diajar cara untuk mengenal pasti isi-isi penting dalam menulis ringkasan. Pada hari ini, cikgu akan menyambung pembelajaran iaitu dengan memberikan jawapan berdasarkan petikan buku teks, isi-isi penting berdasarkan fokusnya keistimewaan Inap Desa Kampung Lone. Sedia maklum, murid-murid dikehendaki untuk mengenal pasti 6 isi penting. Okey, jadi isi yang pertama ialah kampung ini merupakan kampung tradisional yang masih mengekalkan adat pepatih dalam kehidupan mereka. Itu isi yang pertama. Isi yang kedua, Kampung Lone juga mempunyai tarikan kesenian, kebudayaan dan warisan. Isi kedua. Kita beralih kepada isi yang ketiga berdasarkan buku teks, iaitu pelancong yang mengunjungi kampung ini dan menyertai program Inat Desanya dapat menyaksikan persembahan bongai. Isi yang keempat, tarikan alam semula jadi merupakan salah satu lagi keistimewaan Inap Desa Kampung Lone. Isi yang kelima, kampung ini dikelilingi sawah padi yang terbentang luas. Dan isi yang terakhir, isi yang keenam, kampung ini juga ditanam dengan pelbagai pokok buah-buahan.